Filem Pemburu Dua Alam akan ditayangkan bermula 2 April 2026 di seluruh pawagam Malaysia. Filem bergenre aksi dan thriller ini ditulis skrip oleh Jun Tan dan diarahkan oleh Zahir Omar. Terbitan ACT, Two Pictures dan Astro Shop. Filem ini membariskan pelakon seperti Remy Ishak sebagai Mikail, Fabian Loh sebagai Sarjan Kok, Ahiruddin sebagai Khatijah, Norin Iman sebagai Winston, Alicia Amin sebagai Aisyah. Filem ini mengisahkan Mikail yang dipanggil untuk menyiasat kes pembunuhan beramai-ramai oleh seorang kanak-kanak. Dalam siasatan ini telah terbongkar satu ramalan di mana Raja Jin bakal menawan dunia manusia. Dalam misi ini, Mikail dibantu oleh Winston, Sarjan Kok dan Aisyah. Mampukah Mikail menyelamatkan dunia manusia? Jangan lupa nonton filem Pemburu Dua Alam di pawagam berdekatan anda.